Assalamualaikum. Hari ni kita jumpa semula ya. Selepas video roti hari tu, rupanya mendapat banyak juga sambutan. So ramai yang PM and then ada yang WhatsApp semua minta tunjukkan cara-cara buat pizza pula ya. So hari ni ada kesempatan, ada orang nak tolong saya ambil gambar hari ni. So kita buat pizza hari ni ya. Saya akan tunjukkan dari buat base hingga kepada topping. Jadi untuk base kita tak perlu banyak bahan seperti roti. Kita hanya perlukan 4 cawan tepung. Dalam ni saya ada letak sedikit garam ya. Sedikit garam dalam ni. Okey, untuk permulaan kita kena sediakan yeast dululah. Yeast ni dalam ni tadi 2 sudu teh yeast dengan 1 sudu teh gula ya. Dan kita masukkan air suam ni ya. Air suam macam biasa seperti saya kata hari tu. Airnya suam, tak panas sangat ya. Kalau panas sangat nanti yeast mati. So kita masuk dalam ni, kita kacau, kita tinggalkan sebentar ya. Sehingga dia berbuih. Ni saya telah kembangkan dia lah. Dah rendam sebentar tadi ya. And then untuk pelembut dia, kita gunakan suku cawan minyak jagung ya. Okey. Untuk topping, untuk hari ni saya gunakan topping dia. Untuk base dia saya gunakan sos Prego. Kalau nak buat sendiri boleh juga pakai 1 tin tomato yang dalam tin tu ya, peel tomato tu dengan 4 atau 5 sudu besar tomato puri. Letak dalam 2-3 ulas bawang putih yang dihiris halus ataupun di blender ke ataupun ditumbuk. 3 sudu besar gula ya, and then masak di atas api perlahan hingga dia pekat. Tapi untuk hari ni sebab nak cepat saya pakai Prego je lah. And then ada rosemary sikit dengan oregano. Untuk punya sayuran saya guna capsicum, bawang holland. Hari ni saya guna sausage, tapi sausage ni saya guna yang ada keju dalam dia. And then tomat. Di sini saya ada cendawan dalam tin yang telah dibuang air dia. Saya beli yang dah siap hiris ya, senang. And then sini saya ada meatball sikit ya. And then minyak. Yang ni saya nak guna untuk sapu pada dough ya. Pada dough dan juga pada akhir setelah letak semua tu saya akan renjih sedikit untuk pelembut dia. Topping dia kita akan guna mozzarella cheese ya. Yang kalau kita guna cheese ni cheddar pun boleh sebenarnya, tapi cheddar dia garing sikit. Kalau mozzarella ni dia cair. Bila kita boleh tarik-tarik dia tu, nampak cair macam dalam TV tu ya. Okey. And then untuk perasa saya ada lada sulah dengan lada hitam sikit lah ya. Okey, untuk buat dough, tepung ni kita cuma lubangkan di tengah dia. Kita curah minyak. Hari ni saya guna tangan je ya. Tak ada guna mixer. And then ni kita cuma gaul-gaulkan sajalah. Gaul ya. And then masukkan yeast yang dah berbuih tadi ya. Yang ni kita gaul sehingga menjadi dough yang cantik ya. Okey, dough ni kita uli macam kita uli untuk buat roti juga sampai doughnya cantik ya. Dan ada masanya kita kena adjust juga ya bila ketika membuat dough ni. Sebab ada masa tepung ada jenis yang serap air, ada yang jenis kurang serap air. So dalam buat dough ni kadang-kadang mungkin bila kita ikut sukatan tu ada masa yang dough dia sedikit lembik dan ada masa dia macam tak cukup air. Jadi kita tak perlu panik. Kalau macam tepung tu keras ke, macam tak cukup air, kita just ambil tangan basah-basahkan air, kita just uli lagi ya. Dan kalau macam kata terlembik sedikit ke apa, just tambah tepung. Yang itu atas kita boleh adjust. Jangan takut. Dough ni dah cantik macam ni. Ya. Dapat dough yang cantik. Kita akan biar terperap sekejap ya. Macam roti tu nak bertunggu dia naik sekejap ya. Okey, dough ni kita dah uli sampai dah cantik lembut ya. Seperti saya cakap tadi, jangan takut main dengan air dengan tepung ya. Kalau sedikit kering, tambah sedikit air. Kalau macam lembut sangat, kita boleh tabur tepung sikit-sikit hingga dapat dough yang lembut macam ni lah ya. Yang cantik. Okey, bila dah dapat dough yang cantik macam ni, kita ambil minyak sikit. Tabur sikit ya. Dan kita sapukan. Ini tujuan dia untuk kita perap dia sebentar ya, untuk bagi dia kembang. Dan kita tak nak dough ni kering ya. Sebab kalau dough ni kering, pizza tu bila kita masak nanti itu yang selalu dapat macam dia punya crust tepi tu kering
keras. So ni kita biar dia sebentar, kita tutup sebentar. So sebentar lagi bila dah kembang nanti baru kita mulakan ya. Okey, dough yang kita rehatkan tadi, kita nak dia jadi berganda ya. Sama macam roti juga, kita tunggu dia berganda. So sekarang ni selepas sekarang 25 ke 30 minit, dough dah jadi macam ni ya. Dough dah jadi macam ni ya. So sama juga untuk yang ni kita perlu tumbukkan dia juga, tuangkan angin dia. Dan kita uli cantikkan dia semula ya. Tengok cantik lepas dia dah naik tu, sebab dia punya dough dah makin halus. Bila yeast tu tolak dia naik, dia punya tekstur tu jadi semakin halus. Tu yang perlunya perap dough ya. Hari tu ada yang tanya kenapa roti pakai satu paket yeast tapi pizza ni pakai 2 sudutai je. Okey, sebab dough untuk pizza dia bukan macam roti, gebu lembut ya. Pizza ni dia punya tekstur dia tu dia gebu tapi bukan lembut sangat. Dia masih ada body untuk support dia punya topping ya. Bila dough ni dah cantik macam ni, kita dah undi dia tu. Untuk satu adunan ni kita boleh dapat 2 biji pizza So yang ni kita bagikan kepada 2. Okey, untuk dough yang kita dah tumbuk tadi tu, dah buang angin, kita dah undi bagi dia cantik. Kita bagi kepada 2. Dan lepehkan pada apa-apa acuan yang ada di rumah lah. Tak kisah loyang ke, macam ni saya guna tudung periuk sebab dia rata, senang. Okey, setelah dah rata cantik macam ni dah rata, kita ambil garpu, kita cucuk-cucukkan Ini tujuan dia supaya masa masak nanti dia tak mengelembung Jadi pizza tu cantik rata. Dia tak ada mengembung ke atas. Supaya angin dia dapat keluar Cucuk-cucuk dia Cucuk-cucuk macam main-main macam tu. Ada yang kata tak dapat buat pizza sebab tak ada pan pizza. Tak payah apa yang ada dekat rumah tu kita boleh guna. Sebab ni pun namanya pun homemade kan. So apa yang ada tu kita guna je lah. Loyang pun boleh Okey, bila dah macam ni, bila dah siap lubang dia macam ni, kita lalukan minyak sikit. Lalukan minyak sikit ni supaya dough ni lebih lembut dia tak ada kering. Kita guna tangan, kita just sapu saja. Sapu ratakan. Okey, nampak tu cantik kan dia punya ni kilat. Dah cantik macam tu. Okey, sekarang kita boleh ambil dia punya sos. Boleh ambil sos dan sapu. Sos ni terpulang pada masing-masing lah nak banyak mana. Kita sapu je. Untuk satu adunan ni dapat 2 pizza Saya sederhana, tak besar sangat lah. Kalau nak buat satu boleh, tapi nanti dia punya dough tu tebal sangat lah. Dah jadi macam roti pula nanti. Sos ni kalau siapa yang suka lebih, sapu lebih. Yang ni saya guna yang ada cendawan sikit Okey. Lepas tu dah rata. Selepas rata ni kita boleh susunkan kita punya bahan-bahan yang lain tu lah. Ini atas masing-masing lah nak berapa banyak dia punya ni Kalau kita dekat rumah, macam kalau dekat kedai tu dia punya bahan tu jarang-jarang je kan. Ni kita kat rumah kita boleh ikut suka kita nak banyak mana, atas minat kita lah. Sebenarnya atas ni atas masing-masing. Apa favourite masing-masing boleh letak. Dia tak ada ketentuan. Bawang ni kita hancur-hancur ni sikit. Bawang ni kalau banyak lagi sedap manis. Bila dia dah masak nanti dia dah lembut, dia tak nampak sangat dah. Okey. Untuk yang ni saya pakai
sausage kita just letak je lah Kalau nak banyak letak banyak, kalau tak suka banyak letak sikit pun boleh. Ini kita buat dekat rumah, makan biar berasa sikit. Setiap yang kita gigit tu dapat rasa sausage dia Okey, macam ni dah penuh. Letak sikit lagi sini. Okey, macam ni Okey, selepas ni saya akan taburkan sikit ni lada hitam. Kalau tak ada lada hitam ni, ambil lada hitam yang apa tu, biji tu pun boleh. Apa ni, tumbuk-tumbukkan sikit bagi dia ni kan, untuk rasa dia. Okay. And then saya guna lada selah sikit. Okay, untuk penenden saya ambil cendawan atas sini, tabur cendawan sikit, tangan sikit dapat rata. Sedap topping dia banyak. Kalau kita pergi Pizza Hut selalu berebut topping kan. Yang ni kita boleh letak banyak mana kita nak. Kalau suka banyak, letak banyak-banyak, tak apa. Dia tebal macam mana pun tak apa, tak ada masalah. Okay. Okay, sekarang bila dah siap macam ni, okay, kita boleh last kali tu kita boleh letak keju dia. Okay. Keju ni kalau boleh jangan pegang dengan tangan sebab kalau ada lebih kita simpan dia tak adalah tercemar. Kita ambil sikit, letak dalam bekas dulu. Ambil agak-agak banyak mana kita nak. Ambil dengan tangan, kita tabur. Lagi banyak lagi sedap. Ini atas masing-masing lah. Kalau tak suka banyak cheese, kurang lah. Macam saya suka banyak sedikit lagi. Ini mozzarella tadi Kalau yang tak ada mozzarella, kalau ada cheddar dia boleh guna juga, tapi dia tak ada macam nampak cair tu, tak ada selepas masak Okey, ini yang dah kita siap topping. Dah siap topping. Jadi apa ni, bila dah siap macam ni, saya ambil minyak sikit lagi. Just letak kat tangan sikit, just tabur-tabur sikit. Ini boleh guna minyak zaitun ataupun minyak jagung Kalau tak ada minyak zaitun, boleh guna minyak jagung. Okey, macam ni dah siap. Okey, bila dah siap topping semua, kita letak dia ke tepi. Kita biarkan dalam 10 minit macam tu, bagi dia naik sikit, bagi dia gebu sikit 10 ke 15 minit macam tu. Dan kita boleh masuk dalam oven lah. Bakar pada suhu, kalau oven saya 150C. Saya selalunya bakar guna api bawah dalam 25 ke 30 minit. Bila dia dah masak tu, saya tukar kepada api atas pula dalam 5 ke 10 minit Ini atas oven masing-masing lah. Jadi masing-masing tahu oven masing-masing, tahu suhu dia lah. Jadi selepas masak nanti kita akan tunjuk Ini yang dah siap. Kita rehatkan dia sekejap. Okey, pizza yang kita dah rehatkan tadi dalam 10-15 minit tadi. Sebelum masuk oven, saya dah taburkan sedikit oregano dengan rosemary. So setelah masuk oven, inilah hasilnya. Dalam 30 minit pizza ni masak. Okey, ni yang saya dah potong. Ini hasilnya Tengok cheese dia tu. So, apa lagi? Jom pizza. So, jangan terliur. Siapa nak buat sendiri.